Musim banjir ni mungkin kita boleh belajar macam mana Tokyo menghadapi banjir. Tokyo bukan tak pernah banjir, tapi mereka bina terowong bawah tanah untuk menghadapi banjir. Tokyo adalah bandar yang patut banjir setiap tahun. 40% kawasan dia rendah, ada kawasan di bawah paras laut. Dan Tokyo duduk di atas delta 5 sungai besar, Arakawa, Edogawa, Tama, Sumida dan juga Tun. Bila taufan datang, semua naik serentak. Jika dibandingkan dengan Malaysia, Malaysia setahun kena monsun 2 kali setahun. Tokyo tiada monsun tapi dia ada taufan. Di Malaysia, hujan 100 ke 150 mm sehari pun dah dikira lebat. Di Tokyo, hujan adalah sekitar 200 ke 250 mm. Campur angin taufan, campur air laut naik. Lengkap untuk tenggelamkan bandar. Malaysia tiada risiko gempa bumi. Tokyo ada. Bandar Tokyo terletak di tanah lembut dan sistem saliran mereka ada yang dibuat ketika era pemerintahan Edo. Semua benda ni boleh mempercepatkan banjir. Sejarah membuktikan 1910, 60% Tokyo tenggelam. 300,000 orang pindah. 1958, 1979 dan 1991. Ni semua bukan banjir kilat yang biasa tu. Ni banjir yang tenggelamkan bandar. Dan daripada sini ialah projek mega G-Cans, terowong MRT untuk air. Tempoh pembinaan 13 tahun. Kos 7.1 bilion RM. Oleh kerana punca banjir ialah 5 sungai di utara, G-Can dibina di Saitama. Dan bawah bandar Tokyo ni dah penuh. Subway, JR, zon gempa dan lain-lain lagi. Macam gambar yang korang tengok ni, G-Can terdiri daripada 5 syaf gergasi. Diameter 30 meter, dalam 65 meter. Lebar dia lebih kurang 10 tingkat bangunan dan tinggi lebih kurang 22 tingkat ke bawah. Air sungai jatuh macam masuk turbin. Air boleh bergerak masuk melalui terowong yang 6.3 km panjang. Diameter 10 meter, sama saiz dengan terowong MRT. G-Can mempunyai 14 pam, 6,400 horsepower. Satu pam boleh buang 200 tan air sesaat. Contoh mudahlah, satu pam boleh penuhkan Kuala Olimpik ni dalam masa 1 minit. Dan air banjir semua ni dibawa keluar melalui sungai Edogawa. Sistem ini diuji ketika Taipun Hagibis 2019. Hujan paling lebat dalam tempoh 90 tahun. 10 sungai pecah, 98 hilang nyawa, 100,000 orang dipindahkan. Ini berlaku di wilayah Kanto, tapi Tokyo terselamat. 13 juta meter padu air dialihkan. Jika tak ada G-Can, air dijangka naik sehingga ke tingkat 2 dan casualty adalah sangat tinggi kerana Tokyo adalah antara bandar yang paling padat di dunia.